Apakah hukum isteri yang kematian suami pergi hijrah? Dengar baik-baik orang puang. Kalau suami mu mati dulu, hak molek mu mati dulu. Tapi kalau suami mati dulu, nak awak guana lagi dah. Betul tak? Dah berapa molek orang puang mati dulu? Ada sebab dia. Kerana kalau suami mati dulu, siang ke bini. Siang ke suami. Apa? Bini tak boleh keluar rumah. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asyra. Isteri yang mati suami tak boleh keluar rumah 130 hari. Itu undang-undang Islam. Nak ikut-ikut, tamu ikut sudah. Nak berimang silakan, nak ikut orang kafir silakan. Tang. Fikir sendiri. Mati suami tak boleh keluar rumah 130 hari. Keluar haram, berdosa. Jelas lagi. Jadi kalau suami mati dulu, bini tak boleh pergi kubur, tak ada orang nak ziarah kubur suami. Betul tak? Jadi sebaiknya biarlah bini mati dulu, laki boleh pergi 4 kali sebetul kubur bini, bawa bini baru. Faham? Hak tu hak penting sekali. Nah, sebab tu muslimat marah mak aku. Marah-marah boleh mari kau dengar, suka. Nah, biarlah gurau tak mau ngatuk mata. Faham? Kalau orang puang tu mati suami dan dia tidak ada sumber pendapatan, nak makan ke darah, nak minum, nak bayar tu ni tak ada duit, melainkan kena keluar meniaga, kena keluar jual. Hukumnya dimaafkan dia keluar jual walaupun mati laki. Faham? Kerana dia tidak ada duit untuk belanja. Tapi kalau dia sudah ada harta, dia sudah ada piti, atau dia sudah ada harta untuk digunakan makan minumnya selama dia beredar, haram dia keluar rumah. Jelas lagi. Contoh dia orang Sungai Ikan, dia jual patah batu buruk. Laki mati, boleh tak pergi keluar jual? Dia tak ada piti. Kalau dia keluar jual, siapa nak bagi piti? Tak ada orang bagi piti ke dia. Dia boleh keluar turun pagi, patah batu buruk, jual sate, jual nugget, jual apa. Faham tak ke? Habis jual kedua, wajib kena balik selalu. Mu singgah mana-mana, haram. Ingat tu. Mari tengok, faham? Takut lalu kok je. Lama dak main apang klosa. Main apang klosa pula. Haram. Faham tak ke? Kerana mu dimaafkan untuk cari rezeki saja. Lagi keluar mana lagi boleh? Keluar pergi berobat. Faham? Dia wajib kurung lama 130 hari. Sakit gigi, boleh pergi cabut planet. Rebah dalam bilik air, boleh pergi rumah Tok Buding. Sakit perut lagi hospital, boleh pergi hospital. Berobat boleh. Pas berobat balik. Jasa singgah Sogor ke apa? Mayam mall lagi kira. Faham tak? Lagi boleh tubik. Rumah terbakar boleh tubik. Faham? Rumah terbakar boleh tubik. Lama bomba kata tubik kak, tubik. Tak boleh, haram, haram. Bomba kata mampu mesti tu. Nah, boleh tak menyelamatkan nyawa.